Sedap siap bunyi motor aku. Kau sampai kau jumpa pula dengan kesayangan aku. So okay, kita jumpa kat Rafiq guys. Radio. Ya. Home. Hai. Oi, dah dengar bunyi motor ke? Aduh. Tuk telinga itu kuat. Macam makin bising ke? Aku yang lama tak dengar bunyi motor aku. Lama tak dengar. Oh, meter dah hidup eh? Ini pagi bising ni. Bising siap. Kau ni seri kau ni dia punya step dia sengit. Kau kena tukar. Aku rasa aku tak ingat aku dah beli ke belum ah. Lama siap tak dengar bunyi exhaust aku. Clutch okey. Oh, boleh tahan tak? Tapi boleh lah. Kena masuk lah. Paling menyusahkan. Benda senang tapi dia menyusahkan. Oh, tapi dia tebal eh. Okay, dah tukar cover set. Ni tank adik aku. Ni boleh parking eh. Hai. Hai. Halo. Halo. Salam. Ni jajan lagi ke? Jajan adik aku. Dah bukan motor aku lah, motor adik aku. Hai. Okay. Boleh tak keluar dah? Boleh tak teman-teman dah? Boleh tak teman-teman keluar dah? Ini takut ni. Nah. Okay, ni motor rider punya. Motor rider tukar spring fork. Ni hitam, ini hitam kiri. Dan tank kena besi. Okay. Boleh simpan dalam ke? Ya. Parah lah you. Dia banyak takut untuk hidup. So okay, Alhamdulillah motor running. Alhamdulillah atas Reno cantik, dah tak ada masalah. Alhamdulillah. Lepas tu macam case vibration tu macam aku dah explain banyak kali, motor aku vibrate pun dah hilang. Lepas tukar rim, ingat rim problem. Dan lepas tukar tayar baru, Alhamdulillah tayar baru pun dah okey. Diorang cakap dah tak ada vibration tu lah. Masa balik dari Reno aku tak bawa motor ni. Jadi hari ni aku nak try bawa sekejap. Kita round belakang tu, kita round, kita jalan dengan ni lah Camry 360 ni. Dan horsepower, korang mesti nak tahu horsepower. Tetapi horsepower pada aku hanyalah angka. Tetapi kita nanti test result motor ni nanti masa keluar dengan diorang nanti. Nanti kita keluar dengan diorang, kita try macam mana performance baru ni dengan HP yang tak seberapa ni. Okay. Jadi seperti korang tengok motor buruk aku ni, yang berkilatnya rim. Tapi itu akan diselesaikan selepas ni lah. Okay. Aku akan bersambung dengan video baru. Aku tak share dalam ni. Dan video tu akan sambung mengenai luar pula guys. Aku akan tukar pula luar dia. Okay. Jadi berapa horsepower motor aku dapat lepas aku dah buat balik, kita tukar fuel pump, lepas tukar fuel pump masuk clutch ni, katanya clutch pun dah tak slip, tekan pun cantik. Dua jari pun okey. Pada aku sedap. Okey, berapa horsepower? Horsepower kecil-kecil ayam je, 3.4 lebih horsepower. 3.4 je guys. Tak tinggi-tinggi tapi kita akan cuba sebab torque dia lebih tinggi sedikit tak silap aku daripada yang lama. Jadi itu yang aku nak cuba. So jom, aku nak bawa test drive je. Aku nak pergi 99 dan aku akan try bawa. Jom kita try pergi test drive guys. Okey, aku lupa. Korang mesti nak dengar bunyi dia. Bunyi masih sama je macam sebelum ni. Cuma yelah, lepas dyno, lepas pakai fuel pump, ada beza tak? Okey, jom kita try Bismillahirrahmanirrahim. Bertakung air dalam exhaust. Tak boleh dalam exhaust penuh air. Kita try.
air dah esok sebab hujan lebat ni. Banyak air tu. Ha? Banyak tu. Tu air tu. Tu air keluar ikut depan lah. Hujan lebat ni. Kurang air dalam tu. Bunyi sama. Tapi kali ni lebih sedap lah sebab bunyi kelas tu dah tak ada. Sekarang bunyi kat enjin je. Bunyi enjin sedap bunyi enjin sedap. Exhaust mungkin bunyi aku rasa macam lagi lembut lah lepas tukar fuel pump tu. Ni macam tak paksa kot. Oh dah hujan balik lah guys. Hujan balik lah. Cantik lah. So aku pakai ESR ni banyak lah dugaan aku dengan kelas ni. Tapi mudah-mudahan tak ada apa lah. Macam balik lah guys. Oh nak pergi kedai. So ok, aku nak try bawa. Tetapi hari dah start hujan. So macam biasa, tunggu hujan berhenti baru aku bawa round guys. So ok, hujan pun dah reda. Jomlah kita try bawa. Kita bawa santai je sebab ialah jalan basah. Ok, aku dah lama tak bawa motor aku ni. So agak seram sejuk sikit lah. Bunyi exhaust ni. Masa itu masa dia apa tu? Dia tak dyno lagi, bunyi bapak bergaduh. Alah dah tak sedap aku punya handle grip ni. Dia rasa tak best. Boleh dengar ke suara aku? Tak tahu lah, kita try je lah Jom, kita try bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dah tak slip kan, so dia sedap lah sikit. So okey, alhamdulillah
sedap. Kali ni aku lagi suka bawa sebab dia punya apa tu? Kelas tu. Kelas tu pada aku dah sedap lah. Masuk pun engage pun sedap. Dia menggigit tu yang penting. Okey. Itu saja video untuk kali ni. Agak serabut sikit sebab yalah berselang-seli aku punya video ni dengan berapa hari. Jadi dia tak berapa tersusun. Jadi hopefully aku susun video ni elok-elok lah. Itu pesanan untuk diri sendiri lah. Okey. So alhamdulillah motor pun dah siap. Jadi maka berakhirlah video aku kat sini. Aku akan buat projek baru pula sebab seperti korang tengok cover set memang dah season gila babi lah. Motor memang motor kebun tapi enjin je berkilat. Okay, jadi aku memang nak ubah penampilan dia di next video. So itu saja video untuk kali ni. Semoga kita berjumpa lagi guys di next video guys. So jangan lupa tekan butang tombol subscribe dan like. Share kat kawan-kawan yang mungkin buat spek yang sama, masalah yang sama. Mungkin tak berapa tersusun. Dan hopefully membantulah untuk korang-korang yang mencari masalah-masalah ke ilmu-ilmu ke, sikit-sikit aku cuba share lah. Sebab bukan motor ni aku tak buat sendiri. Jadi dia punya video tu aku akan berulang-alik lah dengan Rafiq dan motor aku. Okay, aku nak tolak motor masuk dalam guys. Kita sambung projek baru. Manoi? Lai, okay. Saya masuk kawasan je Boleh masuk kawasan. Ambil. Ya, aku nak potong sikit lah ni. Boleh tak? Aku potong lah Aku suruh Fizi potong. Tak pakai lah ni, panjang-panjang. Boleh. Boleh tak boleh masuk lah. Okay, thank you. Dah, bye-bye. Sambung video lain.